الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة العيد الأضحى رحمكم الله. الصلاة رحمكم الله. صلي سنة العيد الأضحى ركعتين إماما لله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، إن يومكم هذا يوم العيد، حل الله الطعام وحرم الصيام، فإذا صعد الإمام على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا. فإذا صعد الإمام على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا. فإذا صعد الإمام على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
Sidang muslimin dan muslimat sekalian, moga-moga diberi rahmat oleh Allah akan sekalian kamu. Sesungguhnya hari kamu semua ini ialah hari raya, telah menghalallah oleh Allah akan makan dan telah mengharamlah oleh Allah akan puasa. Maka apabila telah naiklah oleh imam di atas mimbar, diam olehmu, dengar olehmu, taat olehmu. Maka apabila telah naiklah oleh imam di atas mimbar, diam olehmu, dengar olehmu, taat olehmu. Maka apabila telah naiklah oleh imam di atas mimbar, diam olehmu, dengar olehmu, taat olehmu. Moga-moga diberi rahmat oleh Allah akan sekalian kamu. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukurillah, tahun demi tahun Allah Ta'ala masih memanjangkan umur-umur kita hingga dapat meraihkan Aidil Fitri, Aidil Adha, yaitu hari raya kurban yang dimasyhurkan. Dengan pada ini zaman banyak orang melakukan ibadah-ibadah kurban, bahkan lebih banyak daripada zaman dulu. Di dalam dimurahkan Allah rezeki, disyariatkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Bahawasanya ya ini Allah, inna a'taina, telah kami anugerahkan akan dikau akan telaga Kausar yang dalam syurga akan meminum akan dia oleh segala orang-orang mukmin. Maka dengan sebab fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu menunaikan semayang dan hendaklah kamu berkorban. Maka para ulama mengatakan di dalam beberapa banyak semayang-semayang sunat yang disuruh berjemaah, seperti semayang sunat tarawih, seperti semayang hari raya, seperti semayang gerhana, semayang minta hujan, yang paling afdal adalah semayang hari raya Aidil Fitri dan hari raya korban. Melainkan semayang Jumaat, iaitu fardu ain. Sidang hadirin yang dihormat sekalian, bermula asal korban itu sunnah ataupun sunat, yang ini jalan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena sabda Nabi SAW, udhiyahlah oleh kamu, mana berkorbanlah oleh kamu, bahawasanya ia sunnah bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala disukakan, diberi kabar gembira oleh Jibril alaihissalam, iaitu perintah daripada Allah bahawa Nabi Ibrahim itu akan mendapat seorang anak laki-laki yang sangat halim, yang sangat lemah lembut. Maka bernazarlah ia. Ini kalau kita lihat ni terbalik. Seseorang yang bernazar selalu dia tidak mendapat sesuatu, maka dia bernazar kalau Allah beri ini maka dia akan buat ini. Itu jadi nazar. Tetapi ini terbalik. Sudah diberi kabar gembira mendapat anak, bernazar ia. Ini menunjukkan kesungguhan mensyukuri nikmat Allah yang telah dapat. Lalu orang bernazar, kalau saya disembuhkan penyakit, wa 'ala Allah, di atas Allah saya bernazar, kalau saya diberi rezeki yang banyak,
di atas Allah saya terbalik, belum dapat. Tapi dalam peristiwa Nabi Ibrahim sudah dapat. Diberi kabar gembira, wahyu melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi, ya Ibrahim, bahawa Allah kabarkan kamu gembira dengan mendapat anak, ya, anak yang saleh, yang halim. Ketika dihabarkan kepada Siti Sarah, istrinya pula ketawa Siti Sarah alaihissalam kerana merasai umurnya yang begitu sudah tua, tidak mampu untuk beranak. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat kuasa memberi anak walaupun dia sudah orang tua yang lebih kurang 90 tahun. Maka bernazarlah Ibrahim alaihissalam, kalau anak ini ada, saya akan sembelih anak itu. Ini luar biasa punya nazar, yang kemampuan kita di luar pemikiran manusia. Maka selalu kita lihat banyak orang membuat cerita. Sebenarnya dalam peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan korban ni hanya ada 4 watak saja. Walaupun perintah Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala, tak masuk Allah tu watak. Dan sunnah perintah Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita besar Muhammad SAW pada umatnya, tapi tak masuk juga watak, kerana disebut sunnah Ibrahim. Di watak yang pada dalam kisah korban ni hanya 4 orang. Inilah kita semua. Pertama Nabi Ibrahim, seorang bapa. Kedua Nabi Ismail, seorang anak. Ketiga Siti Hajar, seorang ibu. Keempat walayal syaitan. Ini je 4 watak. Kisah haji, orang mengatakan ketika melontar jumrah, Nabi Ibrahim melontar iblis, menyatakan itu watak. Jadi watak yang utama 4. Maka kita bayangkan di kita ni 4 watak. Kita seorang ayah, ya. Kita ada orang ibu, ya. Kita ada anak lelaki atau perempuan, ya. Ada seorang lagi di belakang tu yang tidak kelihatan, iaitu syaitan dan iblis, wal-ayazubillah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mimpi pada hari malam yang ke-8, ya, maka dalam mimpinya itu dalam tidurnya, maka melihatlah Nabi Ibrahim bahawa diperintahkan Allah Ta'ala, tunaikan nazarmu kerana anak kamu sudah umur. Setengah riwayat mengatakan Nabi Ismail itu 13 tahun ataupun mengatakan 17 tahun, antaralah. Seorang budak yang umur 13 hingga 17 masih lagi anak remaja yang belum tahu urusan dunia, hanya hidupnya bersekitar di padang pasir yang gersang, hanya Allah, ayahnya dan juga ibunya. Maka Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, adakah ini mimpi wahyu daripada Allah? Maka disebut hari itu hari tarwiyah, hari mimpi. Dan pada malam yang ke-9 yang disebut hari Arafah, mimpi lagi, ya Ibrahim, tunaikan olehmu akan nazar kamu, menyembelihkan olehmu akan anak kamu Ismail. Maka Nabi Ibrahim berkata, semalam bukan mimpi daripada syaitan, Arafah. Saya kenal bahawa ini ialah yang benar. Itu mana Arafah. Orang kata Arafah ni pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka dia berkenallah Nabi Adam dengan Siti Hawa di Arafah. Sebenarnya yang paling tepat Nabi Ibrahim dalam mimpinya mengatakan, kenal aku, bahawa adalah perintah ini wahyu daripada Allah. Dan ketiga pada malam yang ke-10, malam semalam, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Maka disebut hari itu hari nahar. InsyaAllah kita akan korban 4 ekor lembu, 9 ekor kambing, 9 kali 4, 36 bahagian tu. Ya, banyak tu. Ya, boleh-boleh bahan pada ini tahun. Tapi hari nahar, hari menumpahkan darah. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, ya Ismail, ya, pergilah ambil tali dan sikin pisau dan ikutlah akan daku supaya kita korban. Tidak menyangka bahawa Nabi Ibrahim dia yang akan jadi korban, dan tidak diceritakan mimpinya pada sesiapa. Maka berjalanlah ia serta Ismail hingga berjalan dengan dia ke bukit. Maka datang syaitan bagi ibunya. Syaitan tidak datang pada Nabi Ibrahim. Ini kita kena faham. Kadang-kadang tonggak bapa tu memang yakin. Orang yang bertakwa, orang saleh tidak akan diganggu oleh syaitan.
Syaitan datang pada siapa? Ya, kepada isterinya. Dalam keluarga. Datang pada anaknya. Datang kepada ibunya. Datang kepada saudaranya. Nah, ini yang kita ambil iktibar, jangan hanya korban tu. Ya, musuh kita tu akan cuba menyelewengkan kita daripada arah. Pertama arah ibunya. Maka dengan sebab tu Islam menyuruh kita mencari isteri yang solehah. Belum kahwin lagi cari isteri yang solehah. Bukan dah kahwin baru nak ajak datang ke masjid ke surau. Dah kahwin baru nak diajar Quran. Tetapi tidak mengapalah kalau ditakdirkan sebelum kahwin tu kerana cinta. Cinta itu buta. Ikut je, maka terima isteri itu dengan tidak ada fikir nak jadi isteri yang solehah. Tapi satu hari bila sudah dapat keinsafan, ajak isteri itu, jangan dibiarkan saja. Banyak kita kadang pergi masjid tidak beritahu isteri sembahyang. Kadang-kadang kita pergi ke masjid tidak beritahu isteri baca Quran. Kadang-kadang kita pergi ke masjid tidak membawa anak dan isteri. Di situlah syaitan akan mengganggu kita. Maka sebab itu keluarga Nabi Ibrahim AS lah keluarga yang mengajarlah oleh Rasulullah, keluarga yang sempurna. Ya, datanglah syaitan pada ibunya Hajar. Berkatalah ia, hei Hajar, bahawa Ibrahim berkendak menyembelih akan anakmu Ismail. Bayangkan seorang perempuan yang duduk di tengah padang pasir ditinggalkan akan dia oleh Nabi Ibrahim. Ya, ketika dia melahirkan anak Nabi Ibrahim, ya, tidak ada. Dia nak mencari air, ulang alik, itu yang peristiwa sa'i. Gerakan kaki Nabi Ismail menggores di padang pasir, mengeluarkan telaga air Zam-Zam. Zummi, maka jadi Zam-Zam. Kemudian bila dia besar, Ibrahim AS balik, ini anak ya. Ya. Dalam diam-diam dia bawa anaknya ke atas bukit, ikat tali, bawa disembelih. Maka kata iblis, ya Hajar, Ibrahim berkendak menyembelih anakmu. Berkata ia, kenapa nak disembelih anakku? Kata syaitan, menyangka. Ya, mana menyangka? Nabi Ibrahim ni saja-saja sangka-sangka bahawasanya Allah menyuruhkan akan dia. Di sini sajalah. Awak ni suami nampak macam kuat agama. Alah, awak ni main-main je. Awak ni rasa-rasa kadang-kadang buat, kadang-kadang buat. Ini masalah kadang isteri. Suami tu dah nak sungguh pegang agama, dia main-main kan. Ya, begitu juga anak. Alah, ayah ni bukan tak kenal dulu ayah ni. Masa muda tak sibuk beragama. Dah tua-tua nak ajak kita sembahyang, nak ajak kita jemaah, nak ajak kita main. Alah, ayah pun apa kurangnya. Inilah dalam peristiwa rumah tangga kita. Jarang betul pada ini zaman ketika seorang ayah berkata, ya anakku, mari kita pergi sembahyang jemaah. Berkata anak, ini arah yang baik. Begitu juga seorang isteri, ya isteriku, mari kita hidupkan jemaah dalam Islam, pergi ke masjid. Inilah suami yang memimpin kita pada jalan yang benar. Karena ini zaman dunia sudah meratai ke dalam rumah tangga kita, maka agama jadi dianak tirikan. Bila disebut cerita agama, hatta di rumah, di kampung, di atas mimbar, dalam negara sekalipun, maka jadi benda yang ringan, benda yang tidak penting. Maka sebab itulah, kenapa? Karena syaitan. Ibrahim menyangka, dia mimpi bahawa Allah suruh dia sembelih, dimain-mainkan oleh syaitan. Apa kata ibu seorang kepada anak? Ya, kami bagi perintah Allah. Dia tahu isteri suaminya seorang nabi, seorang rasul. Kami tetap bagi perintah Allah, walau disembelihkan anak kami yang disayangi, yang ber-17 tahun, 15 tahun dijaga di padang pasir yang gersang berdua, tapi tetap kami serta perintah Allah. Maka didapatkan akan Ismail. Ya, maka berkatalah ia seperti kata bagi ibunya. Maka dijawab ibunya kemudian, maka berkata ia, hei Ibrahim, engkau berkendak menyembelihkan akan anakmu. Katanya bahkan kacanya telah datang akan dikau oleh syaitan pada tidur engkau. Maka berkata Nabi Ibrahim, pergilah engkau daripada aku, hei aduwullah. Dan dia lontar dengan 7 biji batu. 3 kali datang syaitan. Pertama di Jumratul Aqabah, kedua di Jumratul Wusta, ketiga di Jumratul Ula.
Maka jadilah syarat haji melontar pada malam semalam. Jumrah yang ke-10, Aqabah pada hari ini 11, 12, 13, 3 jumrah. Maka dijadikan syarat Nabi Muhammad SAW melontar tu iktibar daripada Ibrahim melontarkan akan iblis yang mengajak 3 kali. Bayangkan tuan-tuan, kalau iblis datang dengan rupa mengajak kita sekali pun mungkin kita sudah kalah, apalagi datang 3 kali. Nak nunjukkan bahawa sentiasa iblis tidak akan membiarkan anak Adam ni beriman pada Allah, menjunjung perintah Allah dan Rasul. Dia akan datang selalu, bukan 3 kali, hingga terakhir kita hendak sakaratul maut, maka datanglah iblis dan syaitan di atas rupa bapa, di atas rupa ibu, berkata, ikutlah Nabi Isa, ikutlah Nabi Musa, agama Yahudi agama yang benar, agama Kristian agama yang benar, sampai ke tahap hingga kita sakaratul maut pun dia masih lagi datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga isterinya Sayyidina Hajar dan juga Nabi Ismail. Maka ketika dapat tahu Ismail bahawa ia akan dikorbankan, berkatanya, ya ayahandaku, baringkan akan aku di atas lambung kananku, ya, dan ikat olehmu akan tali ke atasku kuat-kuat, dan tetapkan hatimu oleh ayahku supaya jangan banyak tertumpah darah. Kita sembelih ni meronta-ronta lembu tu, kerana ramai sangat menjaga lembu tu naik angin, darahnya bersepah-sepah hingga terkena muka kaki sembelih. Itu makruh. Kata Ismail, tenangkan hatimu, ikat tali baik-baik, sembelih, jangan banyak tumpah darah supaya kurang hilang pahalanya. Ini banyak orang buat korban sebenarnya tukar sembelih pun tak tahu hukum, apalagi yang membelih, yang memegang lembu-lembu tu. Maka dengan sebab tu kena tenang, jangan diganggu sangat lembu tu ketika nak ditumbangkan, ketika dilalukan pisau tu dengan baik, dan jangan darahnya terpercik banyak, mengurangkan pahala. Maka tatkala dilalukan oleh Ibrahim pisau tu di atas leher Nabi Ismail, tidak tulus, tidak boleh lulus sembelih tu. Maka diambil oleh Ibrahim akan sikin, dicampak. Dia kata, hei pisau, kenapa kamu tidak putuskan leher Nabi Ismail? Ismail, berkatalah pisau itu dengan lidah yang fasih, hei Ibrahim, ingat dulu ketika kamu dilontarkan ke dalam api, kenapa api tidak menghanguskan kamu? Ibrahim berkata, aku mendengar wahyu daripada Allah. Allah perintah pada api, hei yanar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, sejuklah oleh kamu, selamat di atas Nabi Ibrahim. Maka api tidak dapat menghanguskan Nabi Ibrahim. Kata pisau, ya Ibrahim, ketika kamu tarik pisau tu ke leher Ismail, aku dengar wahyu daripada Allah. Ini pelik tuan-tuan, pisau mendapat wahyu. Pisau mendapat wahyu. Tadi api mendapat wahyu. Mana mendapat pengajaran daripada Allah? Maka kita manusia yang ada badan, ada ruh, ada akal, sudah mendengar wahyu Allah kurang lebih 1400 tahun, 6666 ayat, tapi kita masih tak faham agama. Apa kata Allah pada pisau? Hei sikin, jangan kamu putuskan akan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, leher Nabi Ismail. Mesti aku lontarkan akan kamu daripada rahmatku. Pisau pun takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diberikan akan kesan, tidak diberikan lurus pisau itu di atas leher Nabi Ismail. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, ya Jibril, bawa kambing yang besar yang dikorbankan oleh si Habil dulu zaman Nabi Ibrahim, yang disimpan di langit untuk ganti akan Ismail. Maka dibawa korban itu di bawah, dilepaskan Ismail. Ya, maka Nabi Ismail pun berkata, la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Ibrahim, alhamdulillah walillahil hamd. Itu yang jadi kita bertakbir tadi, la ilaha illallah wallahu akbar, karena digantikan bizabin azim, dengan satu sembelihan yang paling besar. Maka ketika melihat Nabi Ibrahim syukur,
anaknya tidak disembelih, walillahil hamd. Inilah dinamakan mensyukuri nikmat. Maka berkejarlah oleh Ibrahim akan kambing tu. Kerana kambing tu kambing. Ya, bila diturun lari dia. Maka mengejarlah Ibrahim, menangkapkan akan dia. Ya. Kata Jibril, adakah aku nak hubuskan akan dia? Ketika dikejar oleh Nabi Ibrahim akan kambing tu, mana senang nak pakai kambing. Cuba kambing yang kita nak sembelih 9, lepaskan sekarang. Saya nak tengok siapa yang sanggup tangkap. Jangan kata kambing, lembu pun lagi dapat. Ya, kalau tak lepaskan tali, tak ada siapa boleh kejar kambing tu. Maka datang Jibril, ya Ibrahim, hendakkah aku tolong kamu tangkap kambing ni? Senang je kan. Jibril ada sayap, 600 sayap. Dia halau-halau kambing tu, bukan seekor, 1 juta ekor pun dia. Kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, dulu ketika kamu nak selamatkan akan aku ketika dicabat dalam api, aku kata, ya Jibril balik, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, memadalah akan aku oleh Allah. Ini yang jadi pengajaran bagi kita. Kita kadang-kadang sibuk pergi kerja, balik kerja, mendengar cakap majikan kita. Kalau kita tidak taat pada bos kita, majikan, kita tak dapat rezeki. Pagi, petang, siang, malam kita berlari sana, berlari sana. Kalau saya tak berniaga betul-betul, saya tak ada untung. Lalu sana, kalau saya tak makan obat ni, saya mati sakit. Kalau saya, tidak ada sebut hasbi Allah, ni'mal wakil, memadalah akan aku oleh Allah. Melainkan orang yang mengamal ratibul atas, hasbi Allah ni'mal wakil, hasbi Allah ni'mal wakil, hasbi Allah, nak 7 kali setelah kalimah la ilaha illallah, hasbi Allah ni'mal wakil. Nak nunjukkan kita pegang hati kita kepada Allah. Inilah peristiwa korban yang sebenar. Diajarkan kita berpegang pada Allah, wa'tasim billah wasta'inu, berpeganglah kamu pada tali Allah, wasta'inu, minta tolong pada Allah, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami minta tolong, wa 'alallah fatawakkalu, di atas Allah berserah diri kamu. Jangan pandang makhluk dalam kehidupan kita. Barang siapa pandang makhluk dalam kehidupannya, walaupun pada hari ini dia berkorban, sebenarnya akidahnya rosak. Akidahnya rosak. Karena dia berpegang pada makhluk untuk kelangsungan hidupnya. Maka Nabi Ibrahim kata, hasbi Allah, Jibril, aku tak perlu kamu. Dia tak nak menangkap Nabi akan kambing Habil. Allah akan tolong. Maka datanglah kambing tu dengan rela hati kepada sisi Ibrahim. Maka menyembelihlah Ibrahim alaihissalam dengan kalimah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Maka berkatalah Jibril alaihissalam, walaupun tidak diminta tolong, hei Ibrahim, bahawasanya Allah memberikan engkau dengan sabar engkau. Inilah tuan-tuan, hidup ni paling penting dalam kehidupan, lebih lagi pada ini zaman, adalah sifat sabar. Seorang ayah mendidik anak, membesarkan anak, memberi makan anak, kadang-kadang anak itu tidak taat padanya, sabarlah. Seorang ayah mendidik isteri, kehendak isteri macam-macam, nak kereta diberi, nak rumah diberi, nak baju diberi, berjalan-jalan dibawa, tapi kadang-kadang tidak ikut cakap suami, sabarlah. Kadang-kadang anak daripada kecil disuap, dijaga, ayahnya tidak tidur, maknya tidak tidur, anak itu sampai besar lupakan akan mak bapanya, sabarlah. Sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Nabi Ismail. Sembelihlah ayahku akan aku, sehingga kau dapat akan aku seorang anak yang sangat sabar. Tapi sabar ni tuan-tuan mesti dididikkan dengan ilmu, dengan amal. Kalau kita tidak belajar bahawa adalah ujian ini datang daripada Allah dan kita tidak beramal soleh, kita pasti tak akan sabar. Lihatlah pada ini zaman, ayah bunuhkan akan anak, anak bunuhkan akan mak, keluarga dibunuh, membunuh diri oleh bapa, membunuh anak-anaknya kerana kesukaran hidup, tidak dapat bayar hutang alung, dibunuh segala anaknya dan dibunuh dirinya. Ini orang yang tidak sabar. Apalagi seperti orang Palestin, orang Iran, dihantam dengan peluru-peluru pandu dan pembunuhan, mereka itu sabar.
Maka kita tidak banyak Allah Ta'ala ujikan kita. Pada hari ini pun lembu kambing berlambak-lambak, baju-baju raya yang baru-baru, makanan juadah, belum lagi sembelih kambing, rendang dah ada, ayam goreng sudah ada, nasi lemak sudah ada, laksa sudah ada. Tadi saya jeling juga makanan tadi. Semua dah ada, belum dapat kambing lembu lagi. Apa lagi dapat lembu kambing, dapat makan sup. Masih lagi kita tidak sebut walillahil hamd. Maka terakhir Nabi Ibrahim berkata, kata Jibril, ya Ibrahim, dengan sebab sabar engkau, Allah akan perkenankan seruan engkau. Mintalah olehmu apa yang kau kendaki. Apakah yang kita minta? Kalau kita tidak membaca kitab karangan Syekh Allah Patani ini, kita tidak tahu setelah Nabi Ibrahim menyembelih korbannya, ya, sabar digantikan dengan kibas yang besar Sayyidina Habil, cukuplah. Kata Allah, aku beri kamu satu permintaan. Minta Ibrahim, karena sabar. Apa Nabi Ibrahim kata? Allahumma la tu'azib ahdan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kamu azab seseorang daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan minta pada umat dia. Dia minta kalau umat akhir zaman daripada anak keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang akan memimpin banyak berjuta-juta, berbilion-bilion akhir zaman umatnya hingga di padang mahsyar. Ya Allah, jangan kamu azabkan seorang pun daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syukur kita pada hari ini sembahyang hari raya menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka jangan kita buat perkara-perkara yang syirik, yang merosakkan akidah, yang tanggal daripada kita, iman kita, hingga kita terkeluar daripada jumlah umat Nabi besar Muhammad SAW, maka diazab. Maka sebab itulah kekallah kita junjung perintah Allah, ikut sunnah Sayyidina Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, bermula dengan diri kita, semua kemudian bermula dengan anak isteri kita, kemudian bermula di keliling kampung dan masyarakat. Tapi Allah Ta'ala tidak menuntut kita yang besar. Jangan sampai kita tidak dapat menjaga keharmonian agama dalam keluarga kita. Allah sebut, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, peliharalah oleh kamu akan diri kamu dan anak isteri kamu dari api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ala zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lidayya mu'minun nas Allah ya min hamad fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim وزد وادم وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على زين العبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والهكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومحبة ورفعة وبرا. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي على نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم يا إياه بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن أكرمكم إن الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Sedang hadirin hadirat yang dihormati sekalian, mintalah pada Allah la tu'azib
Ni ya Allah, jangan kau azabkan akan aku kerana kesalahan diriku. Aku ni umat Nabi besar Muhammad SAW. Allah la tu'azibni, jangan kau azabkan akan aku kerana dosa isteriku, dosa anakku, dosa pemimpinku, dosa masyarakatku, kerana kami semua umat Nabi besar Muhammad SAW. Binakanlah ya Allah akan hidup kami di atas kasih sayang. Orang yang tidak mau melihat orang lain disiksa, orang yang tidak mau melihat orang lain lapar, orang yang tidak mau melihat orang lain lemah, orang yang tidak mau dalam kesejukan, orang yang tidak mau lihat orang buta dalam kesusahan memimpin, orang yang tidak mau lihat orang lain ketandusan agama yang sebab bagi masuk neraka. Itulah sebenarnya umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadilah orang-orang sufi yang mengajak manusia di atas jalan kasih sayang, memberi makan, memberi minum, mengajar agama, tidak mengimbal upah, tidak minta balasan. Jadilah seorang ayah yang membangunkan rumah tangga yang bahagia di atas jalan orang-orang saleh yang tidak pernah meminta upah, tidak memikirkan kesusahan, bersabar di atas segala ujian yang datang. Mudah-mudahan kita menjadi daripada keluarga Nabi besar Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Siti Hajar, seperti Nabi Ismail, apalagi seperti Nabi besar Muhammad SAW dengan isterinya Sayyidina Khadijah Al-Kubra, Sayyidina Aisyah dan isteri dan juga anak dan menantunya Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman Affan, Sayyidina Ali Karimullah dan segala sahabat-sahabat yang jamin syurga, hinggalah mereka orang-orang soleh yang mengikut mereka itu hingga hari kiamat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat, Allahumma fil muslimina wal muslimat, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بسعادة الدنيا والآخرة ولا تختم علينا بشقاوة الدنيا والآخرة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, selesailah kita ibadat semayang hari raya, dan insyaAllah kita akan melangsungkan korban. Dan waktu pun dah agak panas, tak payah kita bersalam-salam lah, kita terus ke tempat jamuan ringan ya. InsyaAllah lepas tu kita sama-sama menolong menguruskan korban, dan mudah-mudahan mereka yang telah membuat korban pada hari ini, Allah ampunkan dosanya sebelum titik darahnya. Dan kita yang tidak berkorban, mudah-mudahan Allah jadikan kita pada waktu yang lain ahli korban, dan supaya kita mengambil manfaat dari daging korban tu, supaya berkah makan serta anak dan isteri menjadi anak-anak dan keluarga yang soleh. Amin rabbal alamin. Alal badru. Terus berangkat ke sana. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا